Jom kita melawat pokok selepas hujan. Setelah semalaman hujan dan pagi ni pun masih gerimis. Nampak tu pokok semakin subur. Ni pokok cili kampung. Ini bunga raya. Pokok nanas saya semakin besar. Bunga heliconia. Masih ada titisan air yang belum jatuh ke situ. Pokok kunyit yang subur. Tapi daun teruk, teruk ya. Dia lubang. Tapi masih ada buah. Ni buah teruk. Ni labu saya dah memanjat tinggi. Subhanallah. Sangat subur daun dia. Happy sangat bila kena hujan. Nampak di bawah ni dah ada cabang ni dia dah bercabang. Tak dapat pokok anggur, pokok labu pun jadilah kawan-kawan. Nampak tu, cantik dia memanjat tinggi. Terbaik. Ni saya dah clear petang semalam. Dah nampak dah. Nampaklah sikit terang. Semalam terjumpa di sini rupanya ada pokok tenggek burung. Sedap ni kawan buat ulam. Ulam tenggek burung. Ni pisang tanduk pisang lang Pisang tanduk pisang lang saya. Sini belum lagi. Sini masih semak lagi. Di sini belum lagi. Nampak tu pokok ubi kayu tu semua saya nak buang. Dan ni dua pokok pisang lang macam tak sihat je. Tengoklah nanti macam mana. Okey. Sini saya dah tebang dua pokok pisang. Ni biarkan dia membesar. Ada 3 pokok di situ, biarkan dia membesar. Agak mendung pagi ni ya. Mendung pagi ni. Ini daun pisang saya tak tahu apa pula masalah dia ni. Bergulung-gulung macam ni kawan. Mungkin ada ulat dalam tu. Nampak ni. Okey, di sini ada pokok betik. Saya biarkan dia besar di sini. Dan di sebelahnya adalah pokok labu. Dan pokok rumput-rumput tepi tu saya dah clear semalam. Sini pun saya dah clear, tinggal sikit-sikit lagi. Okey. Ni ada bekas pokok lengkuas saya dah tebas buang. Ini tak tahulah. Tak tahulah kawan-kawan. Tak gemuk-gemuk pokok saya ni. Pokok kacang panjang masih memanjat. Okey. Pokok cili subur. Dan ini bendi yang saya nak buat benih tu. Alhamdulillah. Dan ni pokok labu saya ni sihat sangat. Okey. Yang saya nampak situ dia dah mula nak menjala dah.
Mungkin saya akan buka nanti rumah dia tu, biar dia bebas menjala. Alhamdulillah.